Aku harap sangat barang ni dapat menyatu padukan lagi peminat-peminat wrestling di Malaysia. Barang apa ni? Terus terang aku cakap, barang ni adalah baju. Baju yang aku minta aku bekerjasama dengan seorang orang cakap ni, printing lah, syarikat printing ni. Jadinya aku minta design sekian. So dia buatkan. Jadinya dah lama tau aku tak buat aku tak keluarkan baju. Last tu tahun berapa aku keluarkan baju. Jadinya baju ni nampak ni, Brocktoy, ada logo Brocktoy kat situ. So aku harap lepas ni kalau korang pakai, korang nampak kawan-kawan kat luar pakai, korang tahu ini peminat wrestling ni. Ya kan, jadinya aku harap korang dapat support lah pakai. Oh, aku memang suka bau. Ini kain korang jangan risau. Kain memang kain sedap. Design kau tengok. Wrestling. Nampak? Wrestling tapi bendera Malaysia dekat sini. Nampak ni. Eat, sleep, wrestle. Repeat. Okay. So dekat belakang dia pun logo yang sama. Tapi dia kecil je kat atas ni. Nampak ni. Okay. Cantik kan? So manalah tahu nanti korang tengah jalan tengok, dia ni pakai baju ni peminat wrestling ni kan. Ataupun aku nampak daripada jauh, ni mesti followers aku ni. Kan? Jadinya aku nak try pakai. Kat sini aku tunjuk dulu. Dia punya logo Brocktoy ke. Nampak ni, Brocktoy, kain jangan cakap, kain memang kain sedap babe. Ini kalau korang 3SL, korang order je 3SL. Kalau korang size 2SL, korang order je 2SL. Jangan risau. Ini jenis bukannya kain yang murah. Ini kain yang sedap tapi harga murah je, babe. Harga murah je. Kalau korang nak tahu harga dia berapa, tengok ni dekat Shop Now ni ataupun dekat beg kuning aku ni. Okay, jom aku nak try pakai. Ya! Nah! Cun betul lah. Kain sedap. Design pun cantik, terletak dekat dada betul. Macam aku size 3SL. So aku order size 3SL. Kan? Okay, ini aku bekerjasama dengan kedai printing ni, nama dia Print Apparel. Macam itulah nama dia. Jadinya aku buat jualan dekat beg kuning dengan Shop Now ni yang korang nampak kat sini kan. Aku tak buat jualan macam korang DM aku, bang saya nak beli ni bang kan. Aku akan suggestkan korang beli kat beg kuning ataupun dekat Shop Now juga. Okay. Alright, so kalau korang berminat dengan baju wrestling ni, yang logo sini wrestling, logo bendera Malaysia ni, Eat, Sleep, Wrestle, Repeat. Korang berminat, jom. Support sikit kan. Harap dapat menyatu padukan lagi lah peminat-peminat wrestling dekat seluruh Malaysia ni. Jadinya kalau berminat, dapatkan sekarang dekat Shop Now ataupun dekat beg kuning ni. Hari ni baru start jualan.